Lepas aku tutup bengkel motor, aku susun plan macam mana aku nak buka bengkel kereta. Aku Google paperwork orang berkaitan bengkel kereta, aku baca satu-satu. Aku baca semua paperwork orang, akhirnya aku buat aku punya paperwork sendiri. Masa tengah buat paperwork tu lah kita akan jumpa berapa kos sebenar yang kita perlukan untuk projek ni. Kira-kira aku lebih kurang dalam 200,000. Mana nak cari bos 200,000? Bukan kecil punya jumlah. Idea dah ada tapi duit tak ada. Jadinya pening lah kepala, pening fikir mana nak cari modal ni, macam mana aku nak buat. Aku dah tahu dah aku memang takkan mampu jumpa 200,000. So aku kena fikir satu jalan macam mana aku boleh buka kedai juga tanpa aku menggunakan modal 200,000. Fikir akhirnya aku dapat jawapan. Aku cuba ambil kedai ataupun bengkel yang memang asalnya tapak tu adalah bengkel. Cumanya dia dah mati ke, ataupun dia dah sonsong kuku ke, ataupun dah tutup ke. Senang cakap, tapak tu adalah bekas bengkel juga, untuk memudahkan aku dapat tempias daripada history tapak tu sendiri sebelum. Cari, akhirnya aku jumpa bengkel. Dia dah tutup ataupun apa, aku tak pasti apa isu sebelum tu. Tapi aku jumpa iklan bengkel ni untuk disewakan. Jadi dah ada barang-barang kerja, mesin dan sebagainya. Memudahkan akulah untuk start. So aku fikir, so sekarang ni kalau aku ambil bengkel ni, aku tak perlu pun keluar 200,000. Aku cuma perlu keluar modal deposit kedai. Lebih kurang waktu tu lebih kurang dalam tambah tolak dalam 20,000 lah. So aku dah jimatkan aku punya kos. Daripada 200,000 tadi, aku hanya perlu keluarkan 20,000 saja untuk deposit kedai dan tambahan sikit-sikit lah. So aku ambil bengkel tu dengan harapan bila aku sambung bengkel yang tapak yang memang bekasnya bengkel, aku akan dapat tempias daripada customer dia yang lama. Kononnya waktu tu aku fikir aku dah kira smart lah, aku tak perlu keluar 200,000. Kalau aku keluarkan hari ni, aku buka kedai, esok aku dah boleh dapat sale aku yang pertama. Aku fikir macam tu. So aku tak fikir banyak, aku terus bayar, aku terus ambil lah kunci kedai. So aku pun buka. Walaupun kedai tu waktu tu mesin dia memang dah uzur lah, banyak problem dan sebagainya. Tapi aku tak pedulikan semua tu. Pada aku yang penting aku buka kedai dulu, dan aku tak perlu pun spend sampai 200,000.